Siapa sebenarnya rugi besar jika konflik Iran berlarutan? Ramai sangka hanya Iran terkesan. Tapi realitinya, dunia yang menanggung kesan paling besar. Lebih 20% bekalan minyak dunia bergantung kat sini. Bila terganggu harga naik, kos hidup meningkat. Dunia dah kehilangan puluhan bilion dolar bekalan minyak. Kesan berantai mula berlaku. Inflasi naik, ekonomi perlahan, pasaran jadi tidak stabil untuk rakyat biasa. Lebih membimbangkan, jutaan manusia berisiko jatuh miskin akibat kenaikan harga makanan dan tenaga yang berterusan. Negara membangun paling terkesan. Rakyat biasa yang akhirnya membayar harga sebenar konflik ini semua. Dalam geopolitik, kadang yang berperang bukan yang paling rugi tetapi mereka yang bergantung kepada kestabilan dunia. Jadi persoalannya, siapa sebenarnya rugi besar? Iran atau seluruh dunia yang menanggung akibatnya? Bila laluan minyak terganggu, semua orang rasa kesannya. Dari Tehran sampai ke Kuala Lumpur. Apa pandangan anda tentang isu ini? Kongsi pendapat anda di ruangan komen.